tali pinggang emas yang berat, serta-merta menarik anak malang di sebelahnya, dan tidak dapat membantu bertanya kepada orang kaya itu, "Pak Cik berjaya sangat, bagaimana anda melakukannya?" Pada masa ini lelaki itu memberitahu kanak-kanak, "Dek, ada emas di mana-mana." Budak kecil yang cerdik langsung terfikir minyak. Lelaki itu tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa, berpusing dan kiri. Jika pertemuan itu kebetulan takdir, lepas tu perkenalan kita mesti takdir. Detik seterusnya, Xiao Mei yang cantik muncul di hadapan Xiao Shuai. Xiao Shuai serta-merta terpesona. "Saya tidak sangka Dewi mengambil inisiatif untuk berbual dengan Xiao Shuai." Lelaki kacak yang gugup, "Saya sangat teruja sehingga saya tidak dapat bercakap untuk seketika." "Baiklah." Xiao Mei tidak menghina budak malang di hadapannya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menjemput Xiao Shuai menghadiri tarian sekolahnya. Tidak lama kemudian si kacak pemalu. Kemudian dia muncul di tempat tarian dengan berhati-hati. Ini adalah kali pertama dia mengalami situasi sebegini. "Aku buntu sekejap." Walau bagaimanapun, di bawah jemputan baik Xiao Mei, kedua-duanya menari. Tetapi Xiao Shuai, yang biasanya tidak banyak bercakap, tiba-tiba, Xiao Mei berkata, "Saya mahu berkahwin dengan awak." Ayat ini diucapkan dengan sangat lancar. Kedap air. Pada masa yang sama, Xiao Mei turut memuji. Hanya satu ayat ini berjaya menawan hati Xiao Mei. Hari ini, Xiao Mei membawa Xiao Shuai ke pejabat pengetua. Dia berharap Xiao Shuai dapat lulus peperiksaan pelajar baru, datang ke sekolah untuk belajar. Boleh jadi, tetapi pengetua tidak optimistik bahawa Xiao Shuai boleh lulus peperiksaan dengan jayanya. Sebelum pengetua selesai berucap, Xiao Shuai tidak sabar. "Saya fikir pergi ke sekolah adalah membuang masa." Seperti Li Ka-shing, dia tidak banyak pergi ke sekolah. Dia sentiasa menjadi orang terkaya di Hong Kong. Seperti pengasas Ideal Auto Ideal, dia tidak banyak pergi ke sekolah. "Saya tidak fikir pembelajaran perlu dilakukan di sekolah. Anda juga boleh berjaya dengan belajar sendiri seperti mereka." Pengetua berkata bahawa orang muda tidak mengapa untuk mempunyai idea, tetapi hanya dengan pendidikan yang baik, cara terbaik untuk berjaya. Tetapi Xiao Shuai yang yakin masih enggan menerimanya. Jadi Xiao Mei memberikan masalah matematik. 56,679 kali 4,457,419. Xiao Shuai memberikan jawapan dalam 1 saat. Selepas pengesahan, Xiao Mei dan yang lain terkejut. Tetapi tadi, kerana perangai Xiao Shuai yang sombong, Xiao Mei sangat marah. "Beritahu dia bahawa anda menunjukkan harga diri yang rendah. Awak betul-betul mengecewakan saya." Selepas berkata demikian, Xiao Mei pergi dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, keesokan harinya, Xiao Shuai muncul di dalam kelas. Ini juga membuatkan Xiao Mei sangat gembira, kerana ia menunjukkan bahawa Xiao Shuai mendengar nasihatnya. Kehidupan kampus dengan cepat memanaskan hubungan mereka. Tetapi hari ini, berita tentang serangan Jepun ke atas Pearl Harbor disiarkan di radio. Kebangkitan dan kejatuhan negara. Setiap lelaki ada tanggungjawab. Sebagai seorang pemuda yang